Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazim masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimah yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah beri kebenaran kepada kita bersama hadir solat subuh berjemaah. Seterusnya sedikit kelepangan waktu Allah berikan kepada kita untuk kita duduk lepas subuh mendengar kuliah tazkirah subuh pada pagi ini. Moga-moga dia menambahkan ilmu kita, menjadi bekal amal-amal soleh kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan sebuah karya Dr. Ahmad Sanusi Azmi yang bertajuk 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Merujuk kepada catatan dalam kitab saya ini, kuliah kita terakhir di sini ialah pada 6 hari bulan 9 yang lalu. Kita berada pada muka surat 107. Kita telah menghabiskan sebanyak 26 hadis-hadis Nabi SAW yang membahaskan tentang politik dan juga kepimpinan. Sekali lalu kita tengok apakah hadis-hadis itu. Iaitu hadis yang Nabi sebutkan bahawa gila kuasa merupakan satu penyakit. Orang nak dapat kuasa ni sebenarnya dia sakit. Ada Nabi sebut larangan meminta jadi pemimpin, minta-minta jadi pemimpin tak boleh. Menjadi pemimpin merupakan satu penyesalan kepada Nabi. Ada jenis pemimpin yang diharamkan masuk syurga. Nabi sebutkan pemimpin ni kena ada sifat kuat, kena ada sifat amanah. Kita tidak boleh membantu pemimpin yang zalim. Ada Nabi sebut pemimpin yang menyesatkan, dan sebagai orang di bawah Nabi sebut dia ada tanggungjawab menegur pemimpin yang di atas, dan Nabi ajarkan bagaimana cara menegur pemimpin pemerintah. Dan sifat pemimpin ni dia tidak boleh menyusahkan rakyat, terlalu keras. Nabi ada sebutkan bahawa ada jenis pemimpin, Nabi kata jenis pemimpin yang bodoh. Jadi pemimpin tapi tak cerdik, bodoh kata Nabi. Kemudian tugas pemimpin yang disebutkan ialah untuk berkhidmat, bukan untuk dicari duit, buat banyak-banyak duit, kaya ke ni tak. Dia berkhidmat untuk rakyat. Kemudian Nabi sebutkan ada ganjaran yang khusus bagi pemimpin yang adil, sifat pemimpin yang Allah letakkan dalam syurga. Pemimpin ni dia perlu ada sifat boleh melayani kerenah rakyat. Kemudian pemimpin tidak boleh tutup rezeki untuk rakyat. Pemimpin tidak boleh memilih bulu dalam menentukan sesuatu keputusan. Nabi sebut, Nabi larang daripada memilih pemimpin yang terlibat rasuah. Pemimpin ni kena hidupnya tu sentiasa menghayati kehidupan rakyat, mengutamakan kesatuan, tidak boleh bersifat asabiah. Kemudian gambaran Nabi sebutkan sistem kelemahan sistem dia, demokrasi. Kalau ada pemimpin ni dia kena, tujuan dia mendaulatkan Islam. Pemimpin seboleh mungkin kalau kita nak pilih biarlah Muslim, dan kepentingan pemimpin ni ialah membangunkan ekonomi umat Islam. Okay. Dan malam ni pagi ni kita akan sambung kepada hadis yang ke-27 muka surat 108. Muka surat 108 iaitu tajuk jangan jadi pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Maksudnya jadi pemimpin tak boleh jadi pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniahlah kepada ahli-ahli qaryah di Masjid Syarif Meruni. Sekarang ni tengah musim orang dapat tawaran haji kan. Tawaran haji. Semua tengah tunggu, ada tengah nunggu, ada yang dah dapat. Jadi tahniah kepada siapa yang ahli-ahli qaryah yang dah dapat. Kena ambil tindakan cepatlah. Ada beberapa perkara sebagaimana yang disebut oleh pihak tabung haji, kena jawab dengan segera, cek kesihatan. Yang tak dapat kena tunggu, dia akan buka untuk rayuan.
Dan nak merayu zaman sekarang ni, dia kena ada 15k baru boleh merayu. Start tahun ni lah, tuan-tuan. Kalau nama kita tak naik, tiba-tiba nak merayu saja dulu. Sebelum ni kita boleh buka TA jari tu, boleh tekan klik untuk merayu terus. Start tahun ni dia dah syaratkan nak merayu kena ada 15k. Kalau tuan-tuan tak ada 15k, nak merayu dia tak tengok langsung lah, kan? Itu syarat dia. Supaya sebab tahun-tahun sebelum ni ada yang dapat, yang dapat tiba-tiba duit tak cukup. Itu yang betul-betul dapat. Jadi dia banyak isu lah berkait dengan duit yang ada dalam akaun tabung haji. Yang dah dapat tu kena confirm ada, yang tak dapat nak merayu pun kena ada 15k pun boleh. Agak strict sikit lah, memudahkan pengurusan. Dan start tahun ni dia punya kerajaan Arab Saudi ni dia dah ketatkan. Hanya yang sihat aja yang boleh pergi. Kata sihat. Kalau badan tak bersihat, perlu pengiring tak dia tak ada sistem pengiring. Tahun-tahun sebelum ni kalau kita tak bersihat, ada surat doktor boleh mohon untuk pengiring ikut sekali kan. Sekarang ni dia kira kalau tuan-tuan dah tak sihat, memang istita'ah tu tak ada dah, tak mampu dah. Maksudnya tak payah pergi je lah kan. Badalkan pada orang lain. Boleh badalkan pada imam kita ni, bagi kat dia dalam 30-40k, so dia pergi kan. Dia tak ada dah sistem untuk pengiring, tak ada. Tak ada sistem pengiring. Kemudian BMI berat tu kena jaga. Jenis kencing manis, darah tinggi, buah pinggang tu kena jaga awal. Ada 3 bulan awal kena cek, kan? So pastikan kesihatan tu berada pada keadaan yang sepatutnya. Dia ada spek dia agak detail. Kalau tahun sebab dia track record yang Saudi ambil, bila dia ketatkan sistem dari sudut kesihatan tu, kematian berkurang. Memang banyak jauh beza. Dan start tahun ni kerajaan Arab Saudi dia dah cut. Maksudnya Malaysia setiap tahun biasanya kita akan hantar medical team. Dia ada tim perubatan, doktor pakar dia. Sekarang start tahun ni kerajaan Arab Saudi dia dah take over. Dia dah take over. Maksudnya Malaysia dia tak hantar dah tim, dia tak buka klinik dah. Kalau sakit-sakit, maksudnya dia akan hantar ke hospital lah Saudi terus, kan? Jadi maksudnya sebab itu dah spek tu dah tinggi. Dan kalau tahun-tahun sebelum ni, bila setiap negara tu dia ada medical team dia, antara sebabnya disebutkan hospital Saudi jadi kosong sebab pergi negara masing-masing kan. Jadi dah ketat kan, medical team dah tak ada. Mungkinlah ada seorang beberapa je yang dihantar, tapi maksudnya dah dia tak buka macam tahun sebelum makin ketat. Berat kena jaga. Macam badan saya ni dia borderline je kan. Tu kena jagalah BMI, kesihatan kena baik. Bukan maksudnya kita nak pergi je, maksudnya tuan-tuan yang merancang untuk pergi tahun depan ke, kena maksudnya kesihatan tu ambil berat lah kan. Kalau sebelum ni dia umur dia tak ada masalah. Tuan-tuan umur 100, 120 tahun, 130 tahun lah, kalau sihat okey je boleh pergi kan. Dia masalah kesihatan kan. Kalau tak sihat perlu ni dia banyaklah isu-isu yang berlaku. Dan baru semalam kemarin kerajaan Arab Saudi dia dah bagi yang pergi umrah kan, visa umrah. Sebelum ni dia buka orang pergi umrah ni dia bagi 3 bulan. Dia bagi visa setahun, kemudian boleh duduk 90 hari. 90 hari kan. Maksud dia orang kan dia pergi Ramadan 40 hari lah sebelum Ramadan balik kan. Sekarang ni dia dah potong. Maksudnya visa umrah dia bagi hanya 30 hari je. Tu dah bagus lah. Dia dah cut lah. Dia kurang kan. Banyak lah benda-benda yang baru yang boleh dia orang ialah macam-macam lah kepentingan yang dia buat. Jadi tuan-tuan ambil maklum lah tentang urusan-urusan berkait dengan haji dan umrah itu. Dan tahun ni saya ngajar dekat Masjid Taman Alam Jaya, dekat Puncak Alam saya ngajar. Dan kalau Kelang dekat Masjid Kampung Raja Uda. Okey, insya-Allah kita tengok hadis ke 27. Tajuknya jangan jadi pemimpin yang dibenci rakyat. Maksudnya kita kalau nak jadi pemimpin, pastikan kita ni bukan jenis pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis 1855. An Auf bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim
wa syiraru a'immatikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Hadis daripada Auf bin Malik, dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sebaik-baik pemimpin, khiyaru a'immatikum, dia kata, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu menyukainya, allazina tuhibbunahum. Tengok, spek yang pertama Nabi sebut, pemimpin yang terbaik adalah mereka yang kamu menyukai. Maksudnya seorang yang jadi pemimpin, rakyat tu suka dengan pemimpin. Ciri yang pertama. Maksudnya daripada bawah ke atas. Yang pertama Nabi sebut. Maksudnya rakyat sukakan kepada pemimpin. Memang rakyat ni memang dah lama dah nak cari pemimpin tu, nak ambil dia sebagai pemimpin. Tunggu dia naik sebagai pemimpin. Rakyat sukakan kepada pemimpin. Itu yang spek yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa yuhibbunakum, dan dia menyayangi kamu. Dan dia juga tu yang kedua, sebagai pemimpin tu dia ada sifat, dia sangat menyayangi rakyat. Okay. Yang pertama, rakyat dia kena sayang jadi pemimpin. Sebab itu orang jadi pemimpin. Kalau imam pun, kalau kita imam semayang, kalau imam ni dia tak boleh jadi imam kalau makmum benci pada imam, tak boleh kata. Kan? Di imam ni kena makmum selesa dengan imam. Kan? Kalau makmum dia tengok imam tak jadi, berhentilah. Kan? Okay. Itu spek. Maksudnya dia daripada down top, bukan top down, down ke top, pada bawah ke atas. Dia kena pada orang di bawah memang suka dia sebagai pemimpin, baru itu layak untuk jadi pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbunakum, dan dia juga seorang pemimpin. Bila dia ni dah disayangi oleh rakyat, pastinya dia akan ada sifat menyayangi rakyat, orang yang di bawah dia. Itu yang kedua kata Nabi SAW. Okey, itu dari sudut kasih sayang. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, dia mendoakan kamu dan kamu mendoakan buat mereka. Tengok, angle doa. Satu tadi angle kasih sayang. Yang kedua kata Nabi sebut, dia angle doa. Ini pemimpin, sifat pemimpin. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dia doa ni penting, kawan. Kalau kita dalam belajar mempelajari ilmu kenegaraan, kalau kita ni kalau ada apa-apa masalah, dia kena pemimpin, dia kena jadi imam. Khutbah tu pemimpin kena baca. Kalau doa tu pemimpin dia kena doa, sebab Allah dia akan dengar doa pemimpin. Sebab pemimpin dia pemimpin rakyat, dia lah yang dah tahu nak jadikan negara ni macam mana. Pemimpin tu kena jadi imam dah. Kalau kita tengok dalam sistem Islam, khalifah dia jadi imam, Nabi jadi imam, Abu Bakar jadi imam. Bila dia khalifah, itu sistem dalam dan Islam. Tengok spek tadi, spek kasih sayang, bawah ke atas, atas ke bawah. Yang kedua spek doa. Tengok, bila spek doa Nabi sebut wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, dia mendoakan kamu. Maksudnya pemimpin bila angkat jadi pemimpin, dia yang pertama mendoakan rakyat. Kan? So pemimpin tu yang mendoakan rakyat, dia sudah doa. Kemudian wa tusalluna alaihim, baru spek rakyat pula dia mendoakan pemimpin. Itu penting, doa daripada pemimpin kepada rakyat. Dia akan sudut kasih sayang daripada bawah ke atas. Sudut kasih sayang, sudut doa mendoakan, dia kena daripada pemimpin bawa ke bawah. Ini yang Nabi ajar, spek itu kena ada. Okay. Kemudian kata Nabi SAW, wa syiraru a'immatikum, dia kata, sedangkan seburuk-buruk pemimpin, kalau jenis pemimpin yang buruk pula, kata Nabi, tubghidunahum wa yubghidunakum, dia kata, mereka yang kamu marah kepadanya, mereka yang kamu marah kepadanya, iaitu kamu seorang jadi pemimpin tu, kamu benci kepada pemimpin tu, marah, tak suka pada pemimpin tu. Kemudian maksudnya daripada yang bawah ke atas, kan, serupa macam kasih sayang tadi, daripada bawah ke atas. Maksudnya daripada sudut benci pun daripada bawah juga ke atas, yang kamu marah kepadanya. Kemudian disebutkan wa yubghiduna nakum, dan dia juga bila dia jadi pemimpin,
dia juga tidak menyukai kamu, membenci kamu. Itu dari sudut marah, dari sudut tidak suka lah. Bawah juga ke atas. Okey, itu spek dari sudut marah tak marah lah. Pemimpin kepada rakyat pemimpin, dia akan bawah naik ke atas. Kemudian spek yang keempat, kata Nabi SAW, wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Okey, yang keempat, kamu melaknat dia dan dia melaknat kamu. Tadi marah, saling marah memarah, kan? Kemudian yang keempat, kamu ini rakyat melaknat mereka, kemudian mereka juga melaknatkan kamu. Ini sifat sebut buruk pemimpin. Pemimpin jenis marah-marah, pemimpin jenis melaknat ni, ini syirari a'immatikum. Ini pemimpin sebut buruk pemimpin. Tak kisahlah mana-mana peringkat, peringkat kampung, peringkat taman, peringkat kawasan. Ini kita kena faham rangka yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis dalam Sahih Muslim nombor hadis 1855. Tengok ulasan pengarang, dia kata yang pertama, mulai hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahawa salah satu petanda bahawa seseorang pemimpin itu disayangi rakyat adalah rakyat mendoakan kebaikan buat mereka. Ni kalau kita nak tengok tanda seorang pemimpin itu disayangi oleh rakyat sentiasa mendoakan pemimpin tersebut, kata. Rakyat mendoakan kebaikan buat pemimpin, kata. Inilah sebaik-baik pemimpin. Pemimpin yang bagus adalah yang rakyat ni sentiasa mendoakan pemimpin. Manakala, kata pengarang, seburuk-buruk pemimpin pula adalah bukan sahaja rakyat membenci, bahkan mendoakan laknat ke atas mereka. Kalau seburuk-buruk pemimpin bukan sekadar dibenci oleh rakyat, sampai rakyat ni juga mendoakan laknat ke atas pemimpin tersebut. Ditambah lagi dengan sikap buruk pemimpin tersebut yang turut mencerca dan melaknat rakyatnya sendiri. Ada juga pemimpin bila rakyat dah benci, melaknat pemimpin pun dia jadi benda yang sama lah. Dia juga membenci dan melaknat rakyat. Kalau kita tengok suasana ini ada, maka turunlah. Tak payahlah ambil pemimpin yang sifat sedemikian, kata. Dia memburukkan rakyatnya sendiri, kata. Maksudnya pemimpin tu dia nampak rakyat dia memburukkan rakyat dia sendiri. Inilah seburuk-buruk pemimpin yang disebut oleh Nabi SAW. Dia ni jadi seorang pemimpin ni, dia rakyat, dia ada kelemahan. Kalau kita suami isteri pun, tuan-tuan, suami isteri, kita ni sebagai, kalau lelaki ni sebagai pemimpin, kita ni tak perfect, ada kelemahan, kata. Supaya juga isteri ni juga dia manusia biasa, kan? Dia juga tak perfect, ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Supaya juga suami dia bukan perfect, walaupun dia seorang pemimpin, dia ada kelemahan dan dia juga ada kelebihan. Dia kena saling bantu-membantu, saling lengkap melengkapi. Tapi kalau kita tengok suasana, kalau ada seorang isteri atau suami dia menceritakan tentang keburukan pasangan dia, tu dia jadi masalah. Termasuk dalam kerangka yang disebutkan ini. Duk cerita buruk suami, sana si jaja, sana sini dengan kawannya mengumpat. Ni yang suami dia pula duk cerita tentang isteri dia begini. Tengok ni yang ini pasangan. Kalau disebut ni dan konteks pemimpin, maksudnya seorang suami apabila isteri buat macam tu, dia tak jadi seorang pemimpin yang bagus. Serupa juga apabila seorang isteri, bila dia boleh sampai peringkat dia melaknat suami dia, ini juga ada masalah. Kalau tak boleh simpan, tak payahlah simpan. Jenis orang macam tu, okay. Serupa juga kalau berpasangan, kalau dah bercerai sekalipun, kan, duk cerita jaja buruk orang, tak. Kalau masa dia kahwin, ada dalam pasangan dia lah, sepatutnya dia kena tutup aib suami tutup aib isteri tutup aib suami. Tapi bila dia bercerai, kalau dia cerita, dah jadi dosa pula, kan? Mungkin ada jodoh dia nak orang lain, suami ada jodoh dia kan dapat lain, isteri ada jodoh ke dapat orang lain, kan? Ini buat dosa pula, buka pula aib, cerita pula begini zaman ni.
Oh, ni semua orang-orang yang ada masalah. Okey. Kemudian yang kedua kata pengarang, menurut Al-Imam Al-Munawi dan Asy-Syaukani, yang menjadikan seorang pemimpin itu disayangi rakyat adalah kerana sifat adil mereka. Ini dalam mensyarahkan hadis ini disebut oleh Imam Munawi dan Syaukani, bagaimana yang menjadikan pemimpin itu boleh peringkat disayangi oleh rakyat. Adalah kerana sikap adil mereka. Kata Syaukani, dia kata, wa dzalika li'annahu idza adala fihim wa ahsanal qawla lahum ata'u wa anqadu lahu wa athnau alaihi. Kata Syaukani, dan demikian itu adalah kerana sekiranya seorang pemimpin itu bersikap adil, berkata sopan dengan rakyat, akan menjadikan mereka mentaati, akan menjadikan rakyat ini dia taat kepada pemimpin bila dia ada sikapnya adil. Seorang pemimpin yang pertama, kemudian wa ahsanal qaula, dan apabila bercakap dia gunakan bahasa yang sopan. Kadang boleh pemimpin ni mulut dia pun tak ada insurans, habis orang bawah semua tu tak kena, ni tak kena, dia tunjuk orang dia je yang betul kan. Orang bawah tengok dia kecil je, mentang-mentang dia jadi pemimpin kan. Kalau nak kira pemimpinnya, orang bawah pun apa lagi, duk ngumpat, duk ngata, tu dia tadi. Jadi seorang pemimpin tu dia mesti berkata dengan sopan dengan rakyat. Bila dia gunakan bahasa yang sopan dengan rakyat, menyebabkan apa? Lahum ata'uhu, menyebabkan rakyat, orang dekat bawah ni, dia ada sifat respect kepada pemimpin, dia hormat kepada pemimpin tersebut, dan pemimpin itu jadi ditaati. Menjadikan sebagai ikutan, kemudian jadikan pemimpin sebagai ikutan disebabkan sifat adil dan berkata dengan sopan tadi, menjadikan sebagai ikutan, bahkan memuji, daripada dia keji, melaknat apa yang dia buat. Wa asnau alaihi, jadi seorang rakyat bila dapat seorang pemimpin ni sifatnya adil, sopan ni, rakyat ni dia akan memuji. Puji tu, puji ni, nampak kebaikan yang ada pemimpin. Walaupun dia tahu sebenarnya dia tak perfect. Kita lah tuan-tuan kan, kalau kita kat pejabat, kita ada bos, kita ni ada kelemahan macam-macam lah. Ialah staf ramai, kita ni ada kelemahan. Tapi bos ni kalau cakap, tahu dah bos tu sebenarnya nak tembak kat kita, tapi dia tak cakap direct, dia cakap dia lebih kurang, dia senyum-senyum je kan. Kita bos macam ni, kita sayang dia, dia tak buka aib kita depan orang, dia tolong cover, tapi kita faham janganlah buat benda-benda tak baik tu, ataupun salah silap. Tengok cara dia tu, menyebabkan kita ni sebagai staf biasa kita hormat. Kita hormat bos macam ni, dia tolong cover kelemahan kita, tapi janganlah pula biarkan tu, kita baiki. Tapi maksud seorang pemimpin yang bagus, dia tidak akan mengaibkan orang bawah dia, depan orang, dia akan cuba cover, tapi dalam waktu yang sama dia mendidik dan membimbing dengan bahasa yang sopan, menyebabkan kita kat bawah ni kita hormat, kita akan puji. Walaupun kita tahu kita ni banyak kelemahan, bos pun duk komen kita kelemahan, tapi kita akan hormat bos ni orang yang bagus. Dia tak akan tunjukkan keburukan kita depan orang, dia akan cover, dan waktu yang sama dia membimbing dengan bahasa yang sopan. Ni payah tuan-tuan, soft skill ni bukan semua ada kan. Kita ni boleh jenis yang pak angin satu badan, jenis backing kan, sikit je telinga dia dah merah kan. Tu masalah kita kan. Okey. Itu disebut dalam Nailul Autar apabila membahaskan tentang fiqhul hadis. Kemudian yang ketiga kata pengarang, menurut Imam Asy-Syaukani juga, hadis ini menunjukkan keharusan buat rakyat mendoakan buat pemimpin mereka. Daripada hadis ini dapat difahami seorang rakyat itu dia harus dia mendoakan seorang pemimpin. Tambah pula kalau pemimpin itu pemimpin yang baik Kemudian yang keempat, beliau turut menjelaskan bahawa yang menyebabkan pemimpin itu dibenci oleh rakyat dan dianggap seburuk-buruk pemimpin adalah kerana sikap zalim. Dia katakan sikap zalim yang ada pemimpin, yang sikap zalim pemimpin terhadap rakyat. Kata Asy-Syaukani, dia kata, kana huwa allazi yatasabbabu aidan bil jawri wasyatmi lirra'iyah ila ma'siyatihim lahu wa su'il qalati minhum fihi kana min syira'il a'immah. Kata Syaukani, dan
yang menyebabkan dia menjadi seburuk-buruk pemimpin. Kerana dialah yang menjadi penyebabnya, iaitu dia bersikap jahat, kata Syaukani. Bagaimana seorang pemimpin itu dia boleh jadi seburuk-buruk pemimpin? Sebenarnya adakah disebabkan oleh pemimpin? Tak, kata Syaukani. Seorang pemimpin tu dia jadi buruk, dia jadi zalim, sebenarnya adalah bermula pada diri dia sendiri. Bila dia tu diangkat jadi pemimpin, dia tak boleh kontrol diri dia. Dia tidak memberikan khudwah hasanah, contoh yang baik kepada rakyat, yang menyebabkan dia tu buat benda-benda yang tak baik, buat benda-benda yang buruk, buat benda-benda yang jahat, kata. Kerana dialah menjadi penyebabnya, itu dia bersikap jahat. Satu, kemudian dia katakan mencerca rakyat. Dia kata syatmil ra'iyah. Dia seorang pemimpin, dia mencerca rakyat. Bila ada kuasa yang tu tak kena, orang ni salah dia menyalahkan yang di bawah, mencerca rakyat sendiri, sehingga menyebabkan rakyat engkar kepadanya. Kesan bila seorang pemimpin tu dia tidak bersikap sopan, kata Syaukani, menyebabkan orang dekat bawah tu dia jadi engkar. Dia kecil hati, berasa hati. Orang dah kecil hati, berasa hati, tuan-tuan, dia dah taruh hati, tak ada hormat, tak ada dah. Hormat tu tak ada, rasa nak taat tu tak ada. Apabila bagi arahan nak buat pun tak nak, jadi engkar ni. Standard, tuan-tuan. Sebab manusia ni sifat manusiawi begitu. Dalam kita dengan orang di bawah kita, ataupun kita dalam konteks kita suami isteri, suami duduk cari dia salah isteri, yang tu tak kena, ini tak kena dengan isteri, dia cuba buat yang terbaik dah, buat itu gini-gini, buat itu gini. Suami duduk cari, ini tak kena, ini tak kena, ini tak kena. Nama-nama isteri tu berasa hati, makan hati ulam jantung, tuan. Hati tu, ialah dia sebagai isteri dia, tapi sebenarnya di hati dia tu kan, hancur, luluh hati dia. Okay. Menyebabkan rakyat engkar kepadanya, dan itulah seburuk-buruk pemimpin, kata Syaukani. Kalau sampai peringkat ini, maka itu bukti menunjukkan dia sebagai seburuk-buruk pemimpin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata pengarang, dia kata pesanan Rasulullah SAW ini seharusnya menjadi pedoman buat pemimpin agar tidak menjadi pemimpin yang dibenci oleh rakyat. Dia kata, mereka seharusnya bersikap adil, tidak menzalimi rakyat, dan tidak memburukkan rakyat dengan mencerca mereka. Jadi apa pengajaran besar yang boleh kita ambil daripada hadis Auf bin Malik ni? Nabi pesan kepada seorang yang menjadi pemimpin agar dia tidak dibenci oleh rakyat. Tuan-tuan, kita sama-sama. Paling kurang kita pimpin diri kita sendiri, kita sebagai suami, kita sebagai ayah, kita sebagai atuk, kita memimpin keluarga, itu paling kurang. Dia kata seharusnya bersikap adil. Pertama, kena sikap adil. Kemudian tidak menzalimi orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak memburukkan rakyat dengan mencerca mereka. Okey, kita sebagai pemimpin, kita tak boleh tengok orang yang ada bawah kita ni, jangan tengok ada kelemahannya tu, kita duk buruk, highlight, angkat, jangan. Jangan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dengan benda perkara-perkara inilah menyebabkan seorang itu dia hilang kepercayaan oleh orang yang berada di bawah dia untuk mengangkat dia sebagai pemimpin. Okay. Habis tu hadis yang ke-27. Seterusnya hadis yang ke-28. Hadis ke-28 pengarang dia letakkan dengan tajuk menolak lantikan anak-anak beranak, nepotism. Tentang dia dah duduk ke atas, ada kuasa, jadi yang bawah untuk pemimpin yang seterusnya dia dah siap susun biar anak dia, menantu, adik-beradik dia, pokok dia jadi susun kan. Ni ada larangan daripada, bukan tak boleh kan, tapi tengok apa spek yang Nabi nak ajar supaya benda itu tidak berlaku ya. Ini disebut dalam Mustadrak Al-Hakim nombor hadis 7023. Al-Hakim menilai hadis ini sebagai sahih isnad, sanad dia sahih, manakala Albani menilai hadis ini sebagai dhaif. Albani dia tengok dia kata hadis ini dhaif, kata okey. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man ista'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabah man huwa arda lillahi minhu. Faqad khana Allah wa khana rasulah wa khana al-mu'minin. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ibnu Abbas ni maksudnya Abdullah bin Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi. Jadi Abdullah tu sepupu Nabi. Daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, man ista'mala rajulan, barang siapa yang melantik lelaki min isabatin, ya, dilantik seorang lelaki min isabah, daripada kaum dia sendiri, kaum kerabat dia. Ni dikatakan nepotism. Dia lantik anak dia, adik-beradik dia, kan, daripada kaum kerabat dia. Wa fi tilka isabah man huwa arda lillahi minhu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ada yang lebih diredai Allah, yang lebih layak dari lelaki tadi. Dia tahu kaum kerabat dia, dia nak angkat dia pemimpin, tapi sebenarnya bukannya baik sangat. Anak buah dia ni, dia tengok ada orang lain sebenarnya lagi bagus, dia katakan. Tapi disebabkan dia nak memastikan legasi dia, ataupun nak hidupkan nepotism, jadi dia tak ambil orang yang lebih baik, sedangkan dia tahu. Dia kata, wa fi tilkal isabah man huwa arda lillahi minhu. Dia tahu bahawa ada yang lebih baik daripada kaum kerabat dia itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan, faqad khanallah, sungguhnya dia telah mengkhianati Allah. Pertama dia mengkhianati Allah. Maksudnya seorang jadi pemimpin, dia ni amanah daripada Allah. Bila diangkat jadi pemimpin, dia amanah daripada Allah. So pertama dia telah mengkhianati Allah. Wa khana rasulah. Yang kedua dia mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa khanal mu'minin. Dan juga dia mengkhianati orang-orang yang beriman. Orang beriman yang angkat dia sebagai pemimpin, mengharapkan dia dapat pimpin dengan bagus, dapat jadi contoh ikutan, tapi sebenarnya bila dia ada di atas, dia menggunakan kuasa yang ada pada dia, dia nepotism. Dia pilih orang ni pemimpin, tak layak. Ada orang lagi bagus, tapi dia ambil, sebabkan kaum kerabat dia. Ada yang ni lagi bagus, tapi sebabkan dia nak jaga kaum kerabat dia, bagi pak saudara dia, anak saudara dia, adik-beradik dia. Jadi rosak pentadbiran pengurusan. Sistem kepimpinan itu dia rosak. Sebab apa? Sebab nepotism. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi tilkal isabah man huwa arda lillahi minhu. Sedangkan dia tahu ada orang yang lebih bagus daripada kaum kerabat dia, kan? Tapi kalau anda kata memang dah tak ada orang dah yang bagus, kan? Memang dia tengok, bincang-bincang, memang ialah anak-anak dia yang bagus, memang selayaknya, orang pun setuju. Maka pada ketika itu tak jadi kesalahan. Maksudnya dalam keadaan suasana ada yang lebih bagus, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu dia dipilih anak dia, kaum kerabat dia. Maka ini merupakan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu spirit daripada hadis ke-28. Kita tengok syarah daripada kuliah yang akan datang, masuk syuruk kan ni. Okey. Saya pun nak pergi nak pergi kuliah haji Sabtu Ahad ni penuh. Silakan. Ya, betul. Kadang-kadang berlaku kita dekat bawah ni, kita ada idea banyak. Kita boleh jumpa pemimpin, boleh cerita dengan pemimpin. Saya nampak begini, contoh lah kan. Contoh kita ada nazir, kita ada imam kan. Jumpa dia saya gini lah, nampak ni bagus, saya ada, kalau kita buat gini macam mana, kita cadangkan benda yang baik. Kita nampak cadang kan. Bila kita cadang satu, dua, kita cadang benda tu bagus, satu, cadang. Kedua, kita offer, bukan setakat cadang, kita offer diri kita untuk bantu. Sekarang ni sebenarnya pemimpin untuk benda baik ni, kita tak perlu jadi pemimpin berada di atas orang nampak. Kalau kita ni boleh offer diri kita untuk buat,
Itu lagi baik tanpa orang tahu. Jumpa imam, tengok ni ada begini-beginilah. Kalau kita buat gini-gini, macam ni cantik gini, saya ada kebolehan. Allah Ta'ala anugerahkan saya ni kebolehan. Bidang ni tak ramai orang boleh, tapi saya boleh sebenarnya. Kan? Itu offer diri kita. Jangan ada cakap depan orang ke tau. Jumpa bincang. Jumpa imam dengan Nazir. Imam pun dengan Nazir. Jadi dia bincang. Bagus, boleh-boleh. Nanti dia akan, dia orang pun pertimbangan ni biasanya rasional. Dan mungkin lepas tu, bila dia tengok, kita ni ada kebolehan untuk jadi pemimpin, dia akan serap lah masuk jadi AJK. Masuk jadi AJK, kita pun bagi idea gini, dia tengok, bagus dia ni. Lepas ni kita lantik dia jadi Nazir. Tak lama tuan-tuan, insyaAllah akan naik jadi pemimpin. Tapi cara tu lah, adab tu dia kena jaga. Benda tu, saya faham. Dia problem dia, kadang ni orang kat bawah ni, dia banyak bagi idea. Kaki komen, bagi idea banyak. Orang atas dia tak selesa sebenarnya. Itu di sini adab lah. Sebab kita tidak sebut ni adab memimpin. Kadang-kadang orang bawah ni saya tengok, dia banyak bagi idea, banyak bagi komen. Ni tu tak kena, ni tak kena. Tapi bila suruh dia buat kerja, sebenarnya dia bukan boleh jangan. Dia tak, kita ni kadang-kadang ada benda kita tahu benda tu elok, bagus. Tapi sebenarnya kita bukan boleh buat sangat, tapi kita nak suruh dia buat. Orang tu pun sibuk macam-macam kerja dia nak buat. Kan? Kita biasa, tuan-tuan pun biasa kan? Kita nampak ada jenis orang yang kat bawah, idea bagus, kita pun nak bagi idea 10 bangunan kita boleh bagi idea. Tapi siapa nak buat kerja? Itu problem dia. Dia suruh kemampuan tu kita kena ambil kira. Kemampuan tu. Dia bila kita nak bagi idea cadangan kan, satu kita kena hati, kita kena ikhlas, kita kena niat lah. Pertama, benda biasanya kalau kita ni buat ikhlas lillahi ta'ala dengan penuh jujur, Allah akan bantu. Bukan setakat jadikan hati kita ni ikhlas. Hati contohlah dalam konteks masjid kan, Imam Nazir dia dengar pun dia tahu. Dia dengar, dia tahu, bagus ni. Tengok orang pun sifatnya nak membantu baik, bukan ada kepentingan, dia akan berlaku cara-cara baik sebenarnya. Biasanya berlaku gitu. Tapi kalau orang setakat campak-campak gitu je, kemudian tu dia tak cantik lah. Tapi boleh juga berlaku sebaliknya. Orang bawah ni dah buat dengan baik bagi dia. Orang atas ni dia ada masalah. Itu juga boleh berlaku. Tak nafikan. Dia ada angle lah. Dia ada positif, angle negatif. Tapi standard biasa, kalau kita ni penuh ikhlas, kita nak buat baik, kita bincang dengan baik, orang akan bantu. Dia akan jalan keluar. Tapi apabila ada salah satu side yang di bawah ataupun di atas ada masalah, itu rahmat dan keberkatan tu mungkin lambat tu. Itu kita kena nilai lah balik. Tepuk dada kita yang kita bagi idea. Orang di atas pun, pemimpin pun dia kena tengok, kita ni pun ada kelemahan, ego sangat, takabur pun boleh berlaku juga benda. Sebab itu bila kita baca hadis-hadis ni, kita kena tepuk dada kita masing-masing. Nobody is perfect. Kata orang kampung lah, dia kata nobody is perfect. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lillahuma fina wa la ma'ana wa lam yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.